So what up, Us? Welcome to Hauso. So what up, Us? Welcome to Hauso. So assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. What a night of champion. By the way, sebelum tu yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, boleh tekan link dekat bio. Dan lepas tu kalau korang berminat nak beli tali pinggang tu ataupun merchandise wrestling yang lain, korang boleh pergi ke kedai Gusti. Korang boleh cuci mata dekat situ. Guna saja promo kod Hauso, InsyaAllah boleh dapat harga yang berpatutan lah. So boleh pergi saja dan gunakan promo kod Hauso35. Ada replika belt besi tu, mungkin korang boleh dapat harga bawah 1,000. Harga asalnya 1,000 lebih, tapi kalau guna promo kod tu harganya mungkin murah sikit. Okay, jom tanpa kita melengahkan masa, kita nak review Night of Champions semalam. Semalam lah ni aku tengah barai. Jangan cakap bang kenapa muka barai. Memang barai baik. Aku habis je semalam pukul 3 lebih. Match Night of Champion habis 3 lebih pukul 4. Lepas tu aku shoot video, edit sikit, delete pukul 5. Lepas tu anak aku meragam Pukul 6 baru aku dapat tidur. And then 10 pagi baru bangun. Dan aku kejap lagi aku ada benda yang aku nak buat. Subuh pun tak sempat. Tu tak sedar mat titik kodok je lah. Lepas tu ni jaga pukul 11, pukul 12 juga aku ada hal. So memang kena shoot video terus. Lepas tu jaga aku edit lah. Okay, jom. Tanpa kita melengahkan masa lagi. Banyak pula bebel kan. Sebab otak tak apa tengah-tengah baru nak berfungsi. Tapi aku kena sembang juga benda ni. Memang gila Night of Champion malam tadi. Jom kita review Night of Champion semalam. Okay, opening match kita ada Oba Femi versus Jey Uso untuk King of the Ring final punya tournament. Aku tak sangka dia orang menjadi opening show. Aku mengharapkan Seth Rollins Braun Breaker akan jadi opening show, ataupun Queen of the Ring lah akan menjadi opening show. Rupanya baru aku tahu Queen dan King akan menjadi opening show, akan kerana mereka adalah sejam pertama untuk ESPN sebelum diorang bertukar ke dalam ESPN punya apps lah. So diorang nak tarik crowd untuk langgan apa semua itu bla 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 lah. Itu dia orang punya pasal lah. Kita layan dekat Netflix, A sampai Z tengok tanpa nak kena cut apa semua. Alright, so first match aku agak kecewa sedikit. Bukan disebabkan keputusan, disebabkan agak mudah sangat Oba Femi ni mengalahkan Jey Uso. Okay, first kali yang aku tak puas hati adalah masa perlawanan dia, minit perlawanannya. Dia dah tolak dia punya entrance semua. Aku tak rasa 10 minit match tu, bawah 10 minit aku rasa. And then nampak sangat Jey Uso tu, okay, kau former World Heavyweight Champion, at least bagi fight sikit. Final ni kasih fight sikit lah kan. Kalau betul kau nak bagi Oba menang, kasih match fight. Baik kau bagi opponent yang aku rasa lebih better daripada Jey Uso kan. Memanglah dia kata sebelum ni dekat Raw, Jey ni dia tak pandang sangat lah. Sebab kau Jey Uso selagi gigi aku boleh kalahkan. At least Jey kena buktikan. Buatlah 2-3 kali kick out bagi orang macam kan. Ini kita dapat tengok Oba Femi yang Oba Femi dah kena 2 kali spear, 2 kali Uso splash dan sekali sleeper hold. Itu pun lepas kena spear 2 kali yang tak berapa kuat sangat tu kan. Baru pin 1 dah kick out. And then kemudiannya dapat moment daripada Oba Femi, tolak sana tolak sini, campak sana campak sini, buat FFG, pin terus habis man. Aku macam dah lah crowd dekat Arab ni macam apa je kan. Okay, bagus lah. Mula-mula Oba datang, Jey datang, dia yit dah sedap dah. Tapi bila match dah sendu. Masuk pula next terus punya match, lagi sendu. Sampailah ke main event, barulah diorang hidup balik kan. So match ini dimenangi oleh Oba Femi. Aku agree dengan keputusan tu, tanpa interfere daripada mana-mana wrestler macam Brock Lesnar lah, Solo Sikoa lah kata nak kacau. Tapi tak ada. Tapi cuma itulah minit perlawanan dan juga bagilah justice untuk Jey Uso. Terlampau mudah sangat kan. Tahulah lepas ni Oba akan hadap Roman Reigns. So yang lebih better daripada Jey Uso, at least bagilah Jey Uso tu sparring dengan Oba Femi ni lama sikit kan. Kena FFG sekali, abuk dapat kick out ke, and then 2-3 kali FFG baru pinau. Alright, aku setuju dengan keputusan tu. Ini baru sekali FFG terus pin, lemah lah, tak hit kan. So Oba Femi menang dan dia akan obviously apa panggil lah,
semestinya dia akan cabar untuk Roman Reigns lah. Dapat WrestleMania hari tu pun dah bagi tease kan yang Oba nak cabar dengan Roman. So aku tak sabar nak tengok. And then Selasa nanti ni pun dekat Raw, Roman akan ada dekat Raw tu dan dia akan menjadi opening show. Aku mengharapkan Oba Femi akan interfere lah kan. Alright, so kita move on ke next match, iaitu Queen of the Ring Tournament, Liv Morgan versus Io Sky. Ini match pun aku nak complain jugalah. Aduh, dua match pembukaan bagi aku macam meh gila nak. Aku nak mencarut saja siapa yang layan watch along aku. Aku agak kecewa dengan dua match permulaan ini, Queen dan King. Aku boleh katakan ini adalah dua match yang ditunggu-tunggu, sebab aku rasa ini match yang hook penonton lah kan. Sebab nak tengok Night of Champion ni, apa je lagi match yang hook selain Undisputed dan juga dua match ini kan. Aku tak rasa Undisputed United States dua-dua tu korang nanti kan. Busuk-busuk pun yang fan Seth Rollins, fan Braun Breaker, dia tunggulah match antara Braun dengan Seth tu. Okay, kita sembang sikit Liv Morgan pasal Io Sky. Match slow gila. Tapi sebelum match itu Danhausen keluar. Match ini pun dah boleh predict selepas Danhausen curse Liv Morgan terang-terangan kan. Danhausen tengah nak bercakap, hello Riyadhausen, ding. Liv Morgan keluar. Lepas tu dia marah lah, bergaduh pasal duit apa semua lah kan. And then Danhausen terus, you are cursed. Okay, aku dah cakap, siapa tengok watch along aku dah cakap, done untuk Liv Morgan. Cukup. So boleh tutup TV, kita pergi layan World Cup. Nasib baik World Cup tak ada tadi pukul 1, pukul 2 pagi kan. So kita layan je lah. Tengok match ni pun macam apa slow benar match ni kan. Dengan Io Sky pun terjatuh, and then kakinya dah start sakit. Aku rasa itu macam injury punya, storyline punya injury. Nak nampakkan yang macam Io Sky ni mungkin akan kalah ni kan. Liv Morgan dah ada peluang untuk menang ni. Dah. Sekali dapat tengok lah moment yang Liv Morgan ini terkena dia punya moonsault dia, pin, menanglah si Io Sky. Dan aku macam okay, menang okay. Dan aku mengharapkan, aku tak expect langsung yang Io Sky akan cabar Liv Morgan. Sebab aku pernah dengar video daripada Hazwan Shah, dia tak okay kalau sekiranya Io menang, Io cabar Liv Morgan kembali. Tapi benda tu yang berlaku Mat. Selepas je Baryon macam Boruto punya teknik pula kan, Baryon Mood. Dia interview dengan Io Sky. Io Sky kata, I'm the queen now, dan dia tunjuk Liv Morgan. Dia akan kata, aku cabar kau dekat SummerSlam. Wait, what a fish man. What a fish. Apa ni? Aku tak faham Kalau kau nak bagi Liv, okay, kau dah buat tournament ni scripted, kau tak payah masukkan Liv Morgan lah. Buat apa kau masukkan Liv Morgan? Sebab nak bagi kena curse? Tak payah. At least kalau kau nak buat Io Sky lawan dengan Liv Morgan, buat. Liv Morgan tak perlu pun ada dalam tournament ni. Dan tak perlu sampai final pun. Okay, kau nak adakan, biarkan dia ada. Tapi dia kalah lah dekat first round ke ataupun dekat second round ke. Ini kau bawa sampai final, lepas kau kalah lawan Io Sky, and then Io Sky terus cabar dia untuk SummerSlam dan official matchnya. Itu yang aku macam, apa yang korang cuba sampaikan ni? Aku mengharapkan Io akan cabar Mami lah kan. Lagi okay lah, sebab diorang at least ada something new lah. Ini kau dah lawan dekat Night of Champion, and then kau akan lawan lagi dekat SummerSlam. Apa functionnya kan? Baik, banyak lagi roster-roster WWE yang kau boleh sumbat masuk dalam tournament Queen of the Ring ni. Liv Morgan boleh relax lah. Aku ingatkan Io menang, Io akan cabar Mami. Lepas tu Raquel Rodriguez akan cabar Liv Morgan dekat SummerSlam nanti. Itu baru best. Roxanne Perez baru best Mat. Baru seronok. Ini tiba-tiba Liv yang akan lawan dengan Dan aku mengharapkan tak adalah match yang sama macam quality match dia bagi dekat Night of Champion sama dekat SummerSlam nanti. Alright, aku agak tak suka, aku agak marah dekat itu, kesal dekat situ dengan keputusan WWE. Baik je kau bagi si Charlotte Flair menang minggu lepas, dan Io menang, Io cabar Liv Morgan. Okay, done. Sebab Io belum jumpa lagi Liv Morgan kan. Dia orang jumpa pun tak silap aku 2-3 bulan yang lepas. Cukup. Adalah orang kata sebab dia Io akan jumpa Liv. Ini kau dah jumpa, lepas tu kau jumpa lagi, kau cabar. Okay, dah. Io Sky Queen of the Ring. Cukup dua pembukaan untuk Night of Champion yang bagi aku macam meh gila. Aku dah macam baik aku tidur Syah ni. Tapi akhirnya ada juga yang membuat pagi aku tu hidup.
dengan adanya match Seth freaking Rollins dan juga Braun Breaker. Wow, what a match, amazing match. Lepas match ni aku letak the ranking nombor 1 untuk Night of Champion ni, sebab match ini ada storyline dia, ada storytelling dia, pacing pun okey sahaja. Datang Seth Rollins, dia bawa masuk table, steel chair, kendo stick, and then Braun Breaker datang pun dia masuk pula tong sampah dalam tu pun semua, penuh dengan item, penuh dengan weapon dalam steel cage itu. Dan mulalah matchnya sangat-sangat amazing. Diorang mempergunakan weapon tu dengan sebaik mungkin, sampai berdarah-darah muka si Braun Breaker. Braun Breaker hampir nak lari keluar. Seth Rollins tarik, dia kata, be a man, lawan, habiskan, jangan lari, kan. Sampailah di penghujung match itu, kita dapat tengok yang Seth Rollins buat pedigree dan buat storm. Braun Breaker boleh kick out. Wow, amazing. Aku dah macam, weh, gila, inilah match. Inilah betul-betul PLE punya quality match. Tapi hujung-hujung tu lepas dia kick out, ingatkan ada 2-3 fight lagi. Tapi tidak, dia bangun, dia suruh Seth Rollins sekejap. Mungkin ingatkan dia nak minta maaf ke apa. Dia buat macam ni, Seth Rollins tu daripada atas lompat, storm pump sekali. Okay, dah done. Tamat. Seth Rollins menang, dan aku mengharapkan feud dia dan juga Braun Breaker berakhir lah. Tapi aku tak rasa akan berakhir selagi The Vision tidak dibubarkan. Sebab itu matlamat Seth Rollins sekarang. Tapi itulah, sekarang The Vision pun dah huru-hara. Paul Heyman pun tak ke mana minggu lepas. Street Profit pun dah menang kalahkan The Vision. The Vision dah tak ada title, so mungkin dah tak ada tuju. Tengoklah macam mana. Kalau diorang senyap, maksudnya The Vision tu dah done lah, kan. So aku rasa Seth Rollins dah boleh fokus dengan orang kata wrestler yang lain. Nak untuk World Heavyweight Champion pun aku tak rasa World Heavyweight Champion nanti mungkin akan dah lock untuk Oba Femi. Diorang punya storyline akan set up mungkin awal bulan 7 sehingga awal bulan 8. Mungkin bulan 7 punya bulan ini hanya penuh dengan feud antara Oba dengan Roman sahaja. Mungkin boleh dengan CM Punk ke apa kan, personal punya feud. Ataupun tengoklah apa yang WWE yang nak buat untuk Seth Rollins ini. Mungkin dia boleh sumbatkan dekat Night of Champ Saturday Night Main Event punya line ke, ataupun rehatkan sekejap Seth Rollins ke, macam mana. So aku tak ada masalah lah, kan. So okay, aku suka gila match ini. Best, enjoy, and ada beberapa dramatic moment sikit. Dan aku letak dia nombor 1. Lepas tu kita ada United States Champion Trick Williams versus Ricky Sane. Okay, ini aku dah start merudum balik. Mula aku ingatkan akan ada something best lah, kan. Sebab aku pernah tengok match Trick Williams dan juga Ricky Sane ni dekat NXT, yang bagi aku macam wow, okay lah, not bad lah, kan. And Ricky Sane pun dengan Carmelo hari tu ada 3 match dia bagi all out. Kecuali yang one contender hari tu agak okay, cuma ending yang aku tak suka. Tapi match ini dia okay lah, pacing laju. Mungkin fan-fan dekat Riyadh ni tak kenal sangat Trick Williams ataupun tak kenal sangat Ricky Sane lah. Trick Williams mungkin diorang kenal lah sebab diorang whoop that trick. Mungkin Trick Williams Ricky Sane tu lah sebab dia baru saja debut dekat SmackDown, kan. Mungkin diorang tak layak NXT. So agak suram sikit. Kesian untuk character wise untuk Ricky Sane ini. Diorang tak fit kau-kau daun. Crowd Riyadh pun macam alamak, boring je tengok match ni, kan. So match ni pun aku rasa agak boring sikit. Cuma adalah beberapa action sequence yang menarik nak ditengok, tetapi tak ada fit daripada crowd, membuatkan match ini memang drop gila. Dan aku mengharapkan Ricky Sane menang lah. Sebab kita tahu yang Trick Williams baru saja kahwin, kan. So ingatkan dia nak honeymoon panjang, cuti panjang. Tetapi Trick Williams still ada lagi retain selepas dia buat trick shot dekat Ricky Sane tu 1, 2, 3 menang dan retain. And then Yiliati melepaskan dendam dia buat orang kata elbow rakyat lah, elbow people elbow dekat si Ricky Sane. And then done, habis untuk United States Champion, retain lah. Kemudiannya kita ada United States Champion untuk woman punya, Jade Cargill dan juga Tiffany Stratton. Mula-mula aku cakap dekat live, ini match yang aku rasa aku mungkin akan tidur sekejap ataupun toilet break. Tetapi wow, what a performance daripada Tiffany Stratton dan juga Jade Cargill. Best match ni aku suka. Kalau kau nak bagi, aku boleh letakkan di ranking yang nombor 2 selepas Braun Breaker dan juga Seth Rollins. Dan match wanita
yang paling best lah setakat ni dekat Night of Champion. So pacing laju, lepas tu ada interfere daripada B-Fab Michin, lepas tu datang pula Chelsea Green nak membantu. Tapi tu dah ada sus sikit lah dengan Chelsea Green ni kan. Dia tengok United States Champion tu macam lama je, ada bau yang dia akan betrayal Tiffany Stratton. Tapi nak buat macam mana, WWE dengan betrayal kawan ni berpisah tiada kan. Tak lambat cepat lah nanti, tak cepat lambat lah dia punya proses dia. Kemudiannya di hujung-hujung itu Chelsea Green pun dah dibawa naik atas, kena bantai dengan Jade Cargill. Tali pinggang itu betul-betul di penghujung ring tu, Jade Cargill nak ambil, nak hempuk dekat Tiffany Stratton, tiba-tiba hadir Charlotte Flair. Semua bersorak sebab kita tahu Charlotte Flair injured kan, selepas dia kena henyak dengan B-Fab Michin dan juga Jade Cargill sebelum orang kata semi-final Queen of the Ring Smackdown minggu lepas. So terkejut Charlotte Flair hempuk tali pinggang tu dekat Jade Cargill. Apa lagi, Tiffany Stratton buat dia punya signature move, and then dia buat pretty moonsault dia, pin 1, 2, 3, return lah Tiffany Stratton. Okay, match okay, best sahaja. Dan tentu aku dah tak sabar, aku bangun buat kopi apa semua. Main event, inilah waktunya untuk kita bangun balik, sebab time tu pun main event dah pukul 3 lebih dah. Sebab aku target memang pukul 4 kan habis. Gunther versus Sami Zayn versus Cody Rhodes. Wow, Sami datang dengan berjubahnya, Gunther macam biasa appearance dia, and Cody Rhodes paling last, over gila dengan crowd. Dan aku tengok macam memang aku akan letak Sami Zayn menang lah kan. Aku tak rasa aku letak Cody akan menang lah. Aku tak rasa Sami Zayn akan menang. Tapi wow, what a night, what a night. So mungkin ini peluang untuk Sami Zayn bersinar dan akhirnya dia menjadi world champion. Tak silap aku ni first world champion dia dekat Riyadh pula. So dia memang deserve, sebab first match dia dekat Riyadh Royal Rumble minggu awal tahun hari tu pun ada peluang untuk menang, tapi itulah Drew baru menang kan, takkan dia nak drop title. So inilah peluang dia. Macam Masen mula aku pagi tadi, Sami Zayn akan menang, aku happy gila. Korang boleh tengok reaction aku dekat TikTok. So match memang best, sebab triple threat kan. So dia pacing memang laju, seorang jatuh, seorang bangun, seorang backup, seorang jatuh bangun, memang best. Sampailah habis kedua-dua table announcer diorang digunakan dengan bagus. End up hujung tu macam aku macam habis lah, sebab Cody Rhodes dah buat double crossroad dekat Gunther dan juga Sami Zayn. Aku macam siap lagi Cody. Kalau Cody menang malam tadi, memang aku macam tidur lagi baik lah. Tetapi what a moment bila Cody Rhodes nak buat crossroad dekat Sami Zayn. Sami Zayn terus counter dia, and then terus lock tangan dia, and terus lock kaki dia. Ref pun 1, 2, 3. Aku macam wait, what? Tanpa haluva kick, tanpa Bluebird pula. Bluebird tu lagu Naruto. Blue Thunder Bomb, dia boleh menang, Mat. Wow. Tapi itulah, adalah beberapa haluva kick dilakukan, and sleeper hold pun ada dilakukan. Crossroad yang akan cakap lah banyak. Dan Sami Zayn akhirnya, setelah dia berbincang-bincang dengan Johnny Gargano mungkin bagi aura sikit dekat dia, dan menang lah Sami Zayn. Wow, what a night untuk Sami Zayn. Akhirnya rezeki dia lah kan. Dan aku tak sabar nak tengok Smackdown minggu depan. Smackdown minggu depan pun tak silap aku, dia akan recorded, dan lepas je Raw akan terus shoot untuk Smackdown. Aku mengharapkan tak tengok spoiler lah. Aku pun hari tu, lepas je London hari tu, dekat Raw tu diorang terus shoot untuk Smackdown semalam 2 hari lepas kan. So aku memang tak tengok mana-mana media sosial, tengok untuk dapatkan apa-apa news. Kalau ada nampak logo Smackdown, aku terus skip laju-laju. So aku malas nak tengok, and then biar aku tengok walaupun dah orang kata record, aku nak tengok dengan secara aman. So Sami Zayn menang, bagi aku deserve sangat-sangat. Dan memang aku tak sabar what next untuk Sami Zayn. Siapa yang akan cabar dia di SummerSlam, itu yang perlu, itu yang penting. Adakah Cody Rhodes kembali? Tolong jangan Cody Rhodes. Inilah peluang untuk kasih Kevin Owens kembali. Sebab dah hampir setahun lebih Kevin Owens tak muncul. Sebab kita tahu dia ada injury dekat leher. Tapi tu lah, kalau injury dekat leher ni, dia ada kedua kemungkinan saja. Sama ada kau akan gantung kasut terus, ataupun akan ambil masa lama untuk recovery. Macam Edge pun dulu masa retire pun disebabkan leher kan. Tapi disebabkan miracle, dia boleh kembali ke WWE. Itu kita mengharapkan miracle jugalah yang kat Kevin Owens. Sebab sekarang pun Kevin Owens tengah busy untuk LFG kan. So kita tengoklah siapa yang akan cabar Sami Zayn di SummerSlam nanti. Apa pandangan korang? Boleh komen dekat bawah. Siapakah yang akan cabar Sami Zayn? Sebab kita tahu World Heavyweight Champion Roman Reigns, confirm Oba akan cabar lah. Takkanlah tiba-tiba Oba akan cabar Sami Zayn, macam tak kena kan.
Macam tak kena. Mungkin dia akan pusing balik, mungkin Cody Rhodes ataupun mungkin Randy Orton, mungkin Jey Uso, why not? Mungkin Gunther kembali. Tapi aku tak rasa Gunther kot. Alright, itu je lah kita punya review Night of Champion. Rating untuk Night of Champion aku bagi 7/10 disebabkan ada 3 match yang best bagi aku and then 3 match yang paling meh. 3 match yang paling meh tu termasuk 2 Queen dan Queen King of the Ring tu. Aku macam tak best langsung. Tak best. First ranking aku letak Undisputed Champion. Lepas tu Seth Rollins lawan dengan Braun Breaker. And then ketiga aku letak Tiffany Stratton dengan Jade Cargill. Aku boleh letak best berbanding Oba lawan dengan Jay. Tolong, kita tahu Jay dengan Oba over dengan crowd, tapi tolong bagi match yang quality. Aku rasa Oba dengan Jay boleh bagi quality match yang best. Cumanya masa tu, sebab aku tak rasa sampai, sebab sejam pertama untuk ESPN kan, diorang rushing bla 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 dengan opening lagi, pyro lagi, kau nak 2 match lagi awal-awal tu kan. So mungkin disebabkan itu terpaksa dekat kan. Tapi tu aku pelik, match Liv dengan Io lama pula. Tapi tu lah, match lama bosan. Match yang sekejap dia best, tapi sekejap sangat dah macam apa benda lah. Ingatkan Brock Lesnar je match bawah 10 minit. Lawan dengan G pun bawah 10 minit, apa benda. Okay lah, itu je perkongsian aku, orang kata luahan aku untuk Night of Champion untuk tahun ini. Kita jumpa di next PLE Saturday Night Main Event insyaAllah. Tapi aku tak tahu aku cover ke tak, tapi kita tengok jalan nanti. Dan next PLE 1 hari bulan 8 nanti waktu diorang, tapi waktu kita 2 dan juga 3 hari bulan 8, iaitu event kedua terbesar lah untuk WWE, iaitu SummerSlam. 2 dan 3 hari bulan. So kita hari Ahad dan juga hari Isnin lah insyaAllah. Boleh minta cuti siap-siap. Kita akan layan watch long untuk SummerSlam. Kita jumpa lagi di next video 4 huruf 1 perkataan. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.